Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aksi suku akhir pertama Piala Malaysia diteruskan lagi malam ini dengan satu perlawanan tumpuan menyaksikan juara bertahan, Johor Darul Tazim menanti kunjungan Melaka FC di Stadium Sultan Ibrahim. Sepak mula dijadualkan pada jam 8.15 malam dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung menerusi Astro Arena Bola 803. Selain itu, saya juga akan kongsikan pautan siaran langsung untuk anda yang mahu menonton secara live melalui telefon pintar masing-masing. Jangan ke mana-mana, kita nantikan aksi panas malam ini. Sementara menanti aksi bermula, ini sedikit ulasan persediaan kedua-dua pasukan sebelum turun beraksi malam ini. Pertembungan antara Johor Darul Tazim dan Melaka FC dijangka berlangsung dalam tempoh yang tinggi, memandangkan kedua-dua pasukan mahu membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik. Johor Darul Tazim FC memiliki kelebihan beraksi di laman sendiri serta pengalaman luas dalam perlawanan berintensiti tinggi. Faktor disiplin taktikal dan pengalaman pentas besar pastinya menjadi aset utama Harimau Selatan. Namun begitu, Melaka FC tidak boleh dipandang ringan. Jika mereka berjaya menyerap tekanan awal dan mengekang asakan tuan rumah, tidak mustahil kejutan mampu dilakar. Melaka FC kini tampil dengan kekuatan baharu. Mereka membawa masuk bekas pertahanan kental Kelantan TRW, Simen Limbo, yang menyertai Melaka selepas jendela perpindahan kedua Liga Malaysia. Kehadiran beliau diharap dapat memperkuat benteng pertahanan Melaka dan beri tekanan kepada JDT. Itu sahaja paparan bola sepak hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.